Kisah ini berlaku di kampus baru IPTA di Seremban. Wani mendaftar masuk ke bilik bernombor 18. Masa dia ambil kunci, bilik tu sepatutnya kosong sebab roommate lain belum sampai. Tapi bila Wani buka pintu balkoni di hujung bilik terbuka luas. Kedudukannya selari lurus dengan pintu masuk utama. Orang tua-tua kata laluan lurus macam tu adalah laluan angin atau lebuh raya untuk benda halus lalu lalang. Wani cuba sedapkan hati. Mungkin cleaner lupa tutup. 3 hari pertama aman. Masuk malam keempat, Wani tak boleh tidur. Dia rasa diperhatikan. Lampu meja belajar dibiarkan terpasang. Wani dengar bunyi guli berterabur dan perabot ditarik di tingkat atas. Sekali-sekala ada bunyi dengusan kasar dari balkoni. Rupa-rupanya Irah, sak roommate Wani pun tak tidur. Dia cuma pura-pura pejam mata, kaku ketakutan sebab dengar bunyi yang sama. Satu malam, Wani pasang lagu Korea di laptop untuk hilangkan sunyi. Tengah syok dengar, tiba-tiba ada suara asing menyanyi sekali. Suara tu garau, mengajuk lagu tu sebiji-sebiji tapi dengan nada mengejek. Makin lama makin kuat dan diakhiri dengan ketawa kecil. Wani terus tutup lagu. Tangan menggigil cari ayat Quran dalam laptop. Malam tu dorang tidur rapat-rapat, tak berani duduk katil sendiri. Hujung minggu tu Wani tinggal seorang. Roommate semua balik kampung. Masa tengah layan movie, bunyi air shower dalam bilik air terbuka sendiri. Wani buat berani, pergi tutup. Lepas tu, paip sinki basuh baju pula terbuka. Bunyi air tu makin kuat, seolah-olah sengaja nak tarik perhatian Wani. Wani kuatkan semangat, pergi tutup lagi sekali. Wani dah tak sedap hati. Dia telefon kawan bilik sebelah. Masa tengah bercakap di telefon, tiba-tiba pintu bilik air dihempas kuat betul-betul depan mata dia. Padahal tingkap tutup, tak ada angin, tak ada ribut. Wani tak tunggu lama. Dia capai kunci, terus lari keluar tidur bilik kawan. Malam tu, benda tu mengamuk sebab Wani main kasar tutup paip air mainan dia. Sebulan kemudian, Irah pula kena. Pukul 4.30 pagi, Irah terjaga dan nampak lembaga hitam berdiri tepi almari. Bila Irah nak pusing badan, dia tak boleh gerak. Kena tindih. Lembaga tu menindih tubuh Irah sampai dia tak boleh bernafas. Irah nampak bayang hitam tu berpusing-pusing dalam bilik macam gasing sebelum hilang bila azan subuh berkumandang. Sejak tu, Irah tak berani tidur katil sendiri. Kemuncaknya waktu maghrib. Tiba-tiba dengar suara lembut bagi salam. Pintu bilik terbuka sedikit. Wani jawab salam. Tapi roommate lain pandang pelik sebab dorang tak dengar apa-apa. Wani rasa ada benda sejuk menjalar kat kaki dia. Hilang sabar, Wani bangun buka pintu balkoni dan pintu utama seluas-luasnya. Dia jerit. "Dari mana kau masuk? Dari situ kau keluar. Aku dah buka pintu." Serentak dengan tu, pintu bilik air bergegar dan angin sejuk meluru keluar. Sejak Wani mengamuk tu, bilik 18 aman. Tapi dengan cerita, benda tu pindah kacau bilik lain pula.